Okay, Assalamualaikum semua kepada semua viewer yang menonton video aku hari ni. Okay, sebelum tu terima kasih banyak-banyak buat tengok video aku. Okay, jadi hari ni kita nak reservice lah, senang kata reservice balik kita punya carburetor. Okay, jadi kat tangan aku ni korang boleh tengok aku ada dia punya kit lah untuk servis semua benda, sekali dengan jet dia. Okay. Okay, jadi ada dua sebab aku nak servis balik. Yang pertama sebab dia dah leaking. Okay, sekejap lagi aku akan tunjuk lah. Dah basah-basah, bau minyak. And second sebab dia punya ni dah masalah. Okay, dia punya ni kau nampak button ni dia dah tenggelam. Aku dah pernah buka air tu hari. Tengok sebab apa leaking kan. Okay, jadi dua tu je lah. Lepas tu yang lain, kalau macam motor aku ni mungkin korang punya pun akan jadi. Dia dah start bunyi pun dah bunyi pelik sikit. Lepas tu dah meletup-letup sikit lah. Bunyi pun dah tak sedap, macam tersedak sikit lah. Okay, so first aku sebelum nak start ni, aku nak basuh sikit lah motor aku ni. Sebabnya tak tahulah siapa buat tumpah air pula, air manis, habis semua api kan, semua api semua. Okay, jom kita basuh dulu, lepas tu kita mula. Okay, aku dah basuh sikit dah. Okay, semut pun dah tak ada lah. Jadi aku lap sikit lah bagi kering kan, nak buat kerja basah-basah pula. Okay. Okay, so firstly, lepas ni kita, biasa aku suka buat kerja double stand dulu. Okay, double stand motor ni dulu. Okay, ikut korang nak cara sendiri. Kalau tak nak tak apa, tapi biasa aku suka double stand. Okay, okay. Double stand lah tu. Oh, okay. Okay dah. Okay, nak okay, kita nak kena buka cover set dulu. Okay, tak susah sangat. Ada 3 je skru, 1, 2 dan 3 kat sini, tepi ni. Lepas tu tak silap apa lagi, yang ni pun sama. Jadi ada 4 skru, kiri kanan ada 8 lah. Jadi first korang buka dulu benda ni. Okay, lepas tu baru kita ke seterusnya. Okay, jadi step yang pertama aku buka skru yang ni dulu, kiri kanan. So aku nak cabut yang ni dulu. Okay, okay, lepas tu baru kita buka skru ni. 1, 2, 3 je. Lepas tu yang ni pun bawa keluar. Okay. Okay, jadi cover set semua dah bawa keluar. Okay, jadi susun setempat lah. Okay. Okay, nanti senang kalau nak ambil balik. Lepas tu cerita sikit, apa ni, skru yang pegang cover set semua pakai screwdriver je. Tapi tengok je motor korang lah pakai apa. Macam aku screwdriver, lepas tu ada Allen key sekali. Tapi biasanya semua screwdriver kot. Okay. Okay, sekarang kita boleh start dekat carburetor pula. Okay, basah sikit lah. Okay, first cabut pipe dulu kot. Kalau aku yang ni sebab pipe pun aku nak tukar sekali. Lupa beritahu korang, pipe pun aku dah beli. So nanti aku potong lah ni, potong. Tapi kalau korang tak nak potong, korang buka ni skru, nampak skru kecil ni kan, skru kecil ni. Korang cari screwdriver dia yang betul-betul, korang buka. Okay, sebelum aku buka dulu yang tadi aku cakap tu. Okay, biasanya korang kena hati-hati sikit sebab skru ni halus tau, mata halus. So cari yang betul-betul padan dengan dia punya mata lah. Sebab kalau tak, dia loose. Okay, dia loose, terus korang tak boleh buka. Ataupun kalau korang rasa macam ketat sangat, korang ambil hammer ke apa, korang ketuk sikit sambil korang masukkan skru tu. Okay, contoh kat sini tu, korang ketuk tok sikit je lah, jangan kuat-kuat pula. Okay. Okay, jadi aku tunjuk video macam mana aku buat. Alright. Okay. Okay.
nampak dia terus pusing kan. Sama juga dengan lagi satu. Light tap je tau, light tap lah. Korang tutup, kamu keluar. Okay, dekat sini korang nampak sebab on kan, dia keluar. So korang pusing lah, pusing ke sini. Okay, jadi dia kurang sikit. Okay, aku ambil bekas sekejap. Okay, lupa nak beritahu korang. Jadi bila sebelum buka ni semua pun korang letak bekas satu kat sini. Tak nak minyak semua tumpah kat lantai kan. Okay. Jadi kita buka kat sini. Okay, dah siap. Okay, skru ni korang simpan baik-baik lah. Jangan hilang pula, nangis so. Okay, ni dia punya o-ring. Okay, lepas dah cabut ni, kita cabut pipe dia pula. Ni korang buka lah besi ni, tapi sebab aku punya dah longgar, so tarik air keluar. Okay, lepas tu pipe atas ni, pipe pun tak apa pun, aku tak tahu, tapi cabut lah. Okay, and ni sama. Lepas tu kita ambil saiz 10. Saiz 10 ke saiz 8. Kita buka yang ni. Okay, sekarang kita dah tahu dia saiz 8. Okay, sebelah sana pun sama juga. Korang buka macam ni juga. Lepas tu cabut yang ni, pakai plier ke apa, tu boleh bawa keluar lah. Okay, tadi dah buka atas ni, dua skru ni pun dah cabut. Lepas tu sebelah sini pun korang kena buka lah, and sebab dia pegang carburetor ni. Jadi korang pusing lah, betul bawa keluar. Okay, carburetor dah bawa keluar. Bila dah bawa keluar tu, lubang-lubang ni korang tutup lah pakai tisu ke apa. Macam aku ni, aku pakai tisu je lah, takut apa-apa benda masuk kan. Okay, jadi tutup. Sebelah sini pun tutup. Tutup lebih kurang je. Okay, siap. Okay, sekarang kita nak bersihkan benda ni. Lepas tu tukarlah benda semua yang rosak. Okay, sebelum korang buka apa-apa, okay, nak beritahu sikit yang bahagian dua ni korang pusing sampai ketatkan dulu. Korang kira lah berapa banyak kali. Okay, bagi korang yang tak nak kacau dia punya timing ni, korang buat macam tu. Okay, contoh yang skru yang kedua ni, korang pusing 1, 2, korang kira lah sampai dah rapat. Korang ingat, korang tulis ke kat mana-mana tu, korang bawa keluar semua. Nanti baru korang boleh ingat. Tapi aku tak kisah sebab nak buat balik. Sebab yang ni pun owner lama dah usik dah, jadi kita buatlah balik. Okay, cabut 2 skru ni, cabut lagi 1, 2 skru ni lagi. Lepas tu ni pun korang boleh cabut lah kalau korang nak. Yang ni ada filter bawah ni. Lepas tu je lah, tak banyak. Okay, first kita buka ni dulu. Sebelum buka 2 skru ni, kita buka ni dulu. Okay, buka. Kalau mungkin ada yang ketat, korang ambil besi ke hammer, korang ketuk sikit lah kan, sikit je kalau susah nak buka. Ni dah pusing keluar dah, so boleh lah. Korang tengok dalam kotor, boleh tahan lah kotor. Lepas tu ni dia punya filter. Okay, ni filter dia. Ni o-ring dia, buat keluar juga. Okay, lepas tu baru korang buka ini. Okay, dah buka. Okay, jadi o-ring ni semua pun nak tukar sekaligus. Okay, korang pakai benda halus, korang korek keluar lah. Pastikan tak rosakkan mana-mana permukaan ni.
kan, slow lah. Okay, ini satu. Lepas tu bahagian pelampung ni pun nak buka, cabut je benda ni, buka. Lepas tu korang boleh buat keluar benda ni lah. Okay, ni dia punya benda tu lah yang aku cakap tadi. Lain dia punya design, tapi rasanya boleh je kot pasang. Macam ni. Okay, yang ni tadi aku cabut. Yang ni sebelah sini ya. Okay, sini pula. Tu dah tak ada lah. Okay, lepas tu sebelah sini bersama. Okay, korang tengok lah korang punya model mana satu kan, masing-masing punya skru lain-lain. Jadi pastikan je lah tak ada washer ke apa yang tertinggal. Okay, okay, macam ni biasa bila korang nak buka satu ni. Okay, korang tengok kat sini ada washer tak. Okay, ini korang nampak kan, ada washer. Kadang-kadang tak perasan kan, takut jatuh ke hilang, nanti habis lari. Okay, dalam ni pun ada lagi. Dalam ni ada spring dia ke apa. Okay, ni spring dia. Tu je. Check lah betul-betul pakai lampu ke apa, suluh dalam tu, supaya tak ada benda yang tertinggal. Lepas tu ketuk sikit lah, pasti tak ada benda lain. Okay, settle. Benda ni je korang kena buka. Benda lain ni semua korang tak payah risau. Ni kan check, ni pun tak payah. Okay, o-ring ni pun sama. Okay, tu je lah. Sekarang korang bersihkan. Oh, ini lagi satu lupa lah. Okay, ni ketat sikit. Okay, ni dia ada o-ring. Okay, jadi sekarang korang boleh pakai petrol ke diesel ke, korang basuh lah pakai apa benda yang korang ada. Kalau aku suka spray pakai throttle body cleaner. Korang boleh beli kat mesti DIY ke mana-mana. Okay, pastikan kerak-kerak ni semua pun korang buang, korek pakai apa-apa ke, supaya dia orang tak masuk dalam enjin nanti, ataupun tersumbat ke dalam mana-mana jarum ni lah. Okay, okay, kerak-kerak yang banyak kat dalam ni korang pakai spray halus, korang korek lah sikit. Tapi jangan terlebih pula kan, lebih kurang je, tak perlu sampai kilat. Kita nak bersihkan je kerak-kerak karat ke benda. Lagi satu, kalau getah ni semua korang nak pakai balik, korang asing tau. Okay, aku letak kat sini sebab yalah aku nak pakai baru. Tapi kalau korang getah ni semua korang tak beli, korang asing kan, jangan campur macam aku pula. Getah ni kalau kena benda-benda asid macam ni, nanti dia kecut. Okay, so okay, yang penting lubang-lubang ni tak tersumbat. Okay, masa spray pun korang tutup lah mata korang kan, jangan merecik pula. Satu hal.
Biasanya dia orang tersumbat kat dalam ni, yang bawah ni lah. Tapi tu tak penting sangat pun. Tapi biasa sumbat dalam ni. Bukanlah tak penting, sebenarnya penting tak. Jadi korang ambil skru ke apa, korang jolok dalam ni lah. Biasa orang pakai jarum, korek-korek, lepas tu korang spray. Aku punya elok je, so tak perlu lah. Okay, jadi korang boleh tengok senang kan. Jadi siapa yang ada modal lebih tu boleh pakai benda ni lah. Okay, tu asing kopi. Tu benda ni pula. Okay, korang check lah satu-satu lubang-lubang semua check satu-satu. Check dia sumbat ke tak. Jadi aku ni tak ada nak sampai kilat, bersihkan supaya janji function semua tak terjejas lah kan. Okay, lubang-lubang ni semua korang masuk, spray tutup mata, spray pula. Okay, kalau tembus tu maksudnya tak sumbat lah tu kan. Dalam ni ada laluan mana-mana, keluar situ. Ni pula, keluar situ pula. Okay. Okay. Okay, jadi settle lah ni. Okay, tangan korang kalau korang nak beli tu, apa ni, sarung tangan. Kalau tak pedih lah, boleh tahan lah, tapi baik beli lah. Kang sakit kang. Okay, jadi dah siap. Pakai spray je tadi, spray semua lubang-lubang ni kan. Okay, dah berkilat, boleh lah tahan. Okay, dua ni penting. Okay, jadi untuk aku ni yang kecil tadi tu semua aku tak buat, sebab aku dah beli baru. Tapi kalau korang ambil satu-satu ni, korang kena bersihkan lah. Okay, ni pun aku punya ni kena pakai juga ni, nanti bersihkan lah. Okay, yang kecil sini korang ambil spray tadi tu, korang spray tengah-tengah ni. Kalau dia tak tembus, korang ambil skru, jarum, cocok. Setiap ni ada lubang, tak silap. Tengoklah mana yang ada, yang tak ada tu tak payah. Macam ini, yang ni untuk tutup lah. Okay, lepas tu yang ni pun biasa korang boleh bersihkan je. Tapi aku beli sekali kan, so dapat juga lah yang baru. Okay, lepas tu skru-skru ni pula jangan buang sekali pula. Skru ni aku pakai balik lah, dia tak kasih kan. Tengok mana yang perlu lah. Okay, tu je. Okay, ni yang tadi tu kita bersihkan sikit lah. Okay, sekarang kita nak pasang lah, pemasangan carburetor. Okay, first kita bawa keluar lah ni semua. Okay, ni pun aku tak tahu mana satu nak start, so kita buat lah mana-mana. Okay, ni getah dia. Rasanya tak ada depan belakang pun, so letak lah. Okay, lagi satu, bila korang nak beli ni nanti korang kena check betul-betul tau yang wave 100 meh. Sebab biasanya takut dia senang tersilap kan. Aku tak tahu ini betul ke tak, tapi tengok lebih kurang betul lah kot. Okay, pergi ke sini. Okay, senang lah. Terus pakai yang baru je, tak payah nak pakai yang lama. Kalau bagi korang yang tak ada masa sangat tu nak buat ni, korang beli. Okay, untuk skru yang ni terus pasang bagi ketat lah. Lepas tu okay, yang ni kalau korang perasan ni dia punya jarum yang kat sana, dekat dawai dia punya throttle sana. Ni kalau nak tukar pun boleh, tapi aku tak tukar lah kan, tak ada masalah. Tak perlu pun sebenarnya kan, tak perlu. Kalau tak perlu tak payah tukar. Kalau mungkin korang rasa macam korang punya tu dah rosak ke apa, boleh lah tukar. Okay, yang ni tadi dekat mana, kat sini lah.
nampak yang dia kasih ni lain. Kita pakai yang lama balik lah. Lain kan. Okay, nampaknya dia bagi, tak tahu lah, mungkin produk ni salah kasih. Okay. Yang ni dia punya, yang ni yang betul-betul ni. Okay. So kita pakai balik yang lama. Sebelum tu kita kena bersihkan lah. Bersihkan tak ada benda. Alright. Okay, jadi kadang-kadang beli yang betul pun dia tulis wave 100 tapi tak sama kan. Okay, dah siap. Baik, sekarang ni pula kita buat pelampung ni pula. Mana pelampung ni? Selam sini. Masuk ke dalam. Okay. Oops, sekejap pula. Jadi bila korang pilih barang dekat online tu, pastikan betul-betul korang punya motor punya model lah. Model. And korang tersilapkan satu hal. Okay. Pin pun, pin dia dah kasih. Okay, pin sebaik dia dah kasih. Azan. Okay, settle. Baru dia tutup rapat. Okay, sebentar lagi pula tunggu azan. Betul kita mula balik. Okay, kembali semula. Okay, jadi sekarang aku nak pasang skru yang ni. Okay, bila aku nak pasang yang ni, tapi aku perasan dia tak bagi washer ni. Macam original dia ada bagi besi ni kan, besi ni, tapi yang dalam ni tak ada. So kita pakai yang lama balik lah. Pasang yang ni. Ni spring dia kurus sikit. Okay, jadi masukkan and kita tekan pusing. Okay, masuk lebih kurang dulu lah. Kalau korang dah ingat tadi kan, korang ada, aku suruh korang kira, korang masukkan balik sampai rapat-rapat. Lepas tu korang bawa keluar 1, 2, 3. Lawan arah balik. Okay. Okay, sebelum tu filter pun aku ada beli sekali. Filter ni aku beli asing lah, sebab tak ada jual. So beli asing je. Okay, dia bagi 2. Mahal jugalah filter ni, tapi aku rasa kalau korang tak payah beli pun tak apa, sebab filter lama boleh basuh kan. Jadi so kita masukkan dia punya O-ring ni. O-ring ni pun nampak nipis lah. Okay, tadi kita masuk macam ni kan. So masuk macam ni. Okay, nampaknya ada longgar sikit. Jadi aku rasa baik pakai yang lama balik lah. Ni aku tak suka kalau beli barang. Tak apa, yang lama ada, O-ring lama, kita pakai kat O-ring lama. Okay, aku cari siap O-ring yang elok sikit. Ni nampaknya dia dah longgar, sebab tadi itulah kena spray tu kan, dia dah longgar. Jadi kita cari yang baru. Rasanya ada kot, tak apa, kita cari dulu. Okay, ni O-ring yang aku ada, dan aku ada banyak jenis. Jadi alhamdulillah adalah satu saiz yang nampak macam sama. So jom kita cuba pasang, tengok ngam ke tak. Okay, nampak macam cara korang pasang tu pun korang kena slow-slow lah masuk, jangan terus tekan. Nanti kalau tak, O-ring dia berlapis. Jadi dia minyak yang masuk dalam kau punya carburetor tak filter. Okay, nampak cantik. Alhamdulillah. Okay, ngam. Okay, settle. Sekarang kita pasang balik lah macam biasa. Okay, tak ada apa lah.
korang just masuk balik semua pipe korang ni and sambung balik lah. Lagi satu yang panjang ni kan, nampak longkang panjang ni, yang panjang sekali ni belah sini. Jadi korang masukkan macam ni. Mula-mula korang masukkan dulu lah apa ni, dia punya jarum tu nak kena masuk betul-betul. Okay, dan macam ni lebih kurang. Dia pusing tak. Jadi korang boleh nampak dia masuk terus sampai ke dalam. Masuk macam ni. Macam ni dah kira betul. Kalau korang punya time korang masuk tu tak boleh sampai macam ni kan, betul dah tak boleh tekan, maksudnya salah masuk lah tu. Jadi korang cubalah pusing-pusing dia punya besi tu sampai masuk betul-betul dalam longkang, baru korang skru. Jangan terus skru. Okay, kalau tidak nanti bila korang start, dia terus rem sendiri. Dia terus terkejut apa benda dah jadi. Pasang carburetor saja pun bunyi macam tu ke. Okay, tarik sikit wire ni. Okay, ketat tangan pun boleh. Kalau nak ketat sikit lagi pun boleh lah pakai plier. Okay, dah cukup tu, tak lebih-lebih sangat. Okay, lepas tu korang test. Dah pasang benda tu, korang kena test. Dia tarik balik tu, betul lah tu. Kalau tarik lepas tu dia duduk macam ni kan, dia tak tarik balik, maksudnya salah pasang lah tu. Jangan terus start kan, nanti dia rem sendiri. Okay, and then pipe-pipe ni semua korang boleh sambung balik. And sambung balik macam biasa semua, sambung. Okay, tu saja. Dah tak ada apa, cuma aku nak tukar pipe ni. Okay, assalamualaikum semua. Jadi motor ni pun aku dah test, dah tune semua lah. Okay, so bolehlah korang dengar je lah bunyi kan. So aku start je lah. Okay, start pun korang dengar kan. Aku pun dah test drive tadi, bawa laju pun lah. Dia apa orang panggil, lancar je dia punya tu api. Cuma tak dapat nak tunjuk ke korang lah, sebab ialah bawa motor tu, bawa phone kan, kalau ada pemegang tu tak apalah. Okay, jadi itu saja. Terima kasih pada yang tengok video aku ni. Subscribe, like channel aku. Okay, jadi kita jumpa lagi lah.